Emas dan perak terus mencatat paras tertinggi baharu. Tetapi perhatikan, wang besar sedang diam-diam bergerak keluar. Minggu ini juga menyaksikan keputusan dasar Bank Reserve Persekutuan, data inflasi utama, dan risiko penutupan kerajaan Amerika Syarikat sekali lagi pada 30 Januari. Bagaimana pelabur harus berdagang logam dari sini? Hari ini, Ultima Markets menjelaskan semuanya dengan jelas. Hanya dengan melihat kalendar ekonomi, jelas bahawa volatiliti minggu ini tidak akan kecil. Pertama, ini adalah minggu super makro sebenar, dengan keputusan kadar faedah Fed, data PCE dan PPI yang datang berturut-turut. Kedua, dan lebih berbahaya, kerajaan Amerika Syarikat sekali lagi menghadapi kemungkinan penutupan pada 30 Januari. Anda mungkin masih ingat penutupan rekod panjang pada November lepas. Walaupun Kongres kemudian meneruskan dana sementara untuk mengekalkan operasi hingga hujung bulan ini, dana itu hampir habis lagi. Jika penggubal undang-undang gagal mencapai persetujuan minggu ini, sekitar 75% agensi Persekutuan Amerika Syarikat, termasuk Jabatan Pertahanan, mungkin terpaksa ditutup atau menghadkan operasi. Walaupun beberapa rang undang-undang sedang berjalan, selagi tiada yang disahkan menjadi undang-undang, potensi perdagangan selamat tetap berada di radar pasaran. Namun, jika anda berfikir untuk mengejar harga secara membuta tulis sekarang, anda perlu mendengar kisah seram berikut terlebih dahulu. Sebelum ini, pelabur bergegas masuk ke perak kerana kebimbangan bahawa Trump mungkin mengenakan cukai mineral kritikal, mendorong penghantaran besar ke Amerika Syarikat dan penumpukan inventori domestik. Tetapi minggu ini membawa panggilan palsu. Hasil daripada penyiasatan yang dipanggil Seksyen 232S telah dikeluarkan dan tiada cukai segera dikenakan. Sebaliknya, tempoh rundingan 180 hari diberikan. Ia seperti menganggap bandar akan dikunci esok, bergegas ke pasar untuk menyimpan stok makanan semalaman, hanya untuk diberitahu keesokan harinya, tiada lockdown buat masa ini, kita akan semak semula dalam 6 bulan. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Perak yang sebelumnya ditimbun di gudang Amerika Syarikat mungkin mula mengalih keluar kembali ke London atau pasaran lain. Naratif short squeeze yang mendorong lonjakan perak kini kelihatan kurang meyakinkan dalam jangka pendek. Sebelum berita cukai menjadi rasmi, dana lindung nilai Wall Street telah mengurangkan kedudukan bersih panjang mereka dalam perak sebanyak 15%, menurunkannya ke paras terendah dalam 22 bulan. Ringkasnya, wang bijak menilai risikonya terlalu tinggi dan keluar awal. Di pihak lain, pelabur runcit masih membeli secara agresif. ETF perak terbesar mencatat aliran masuk bersih selama 169 hari berturut-turut. Institusi menarik diri, manakala pedagang runcit masuk menggantikan mereka. Jenis perbezaan ini biasanya adalah isyarat jelas kepada volatiliti tinggi. Ia menunjukkan pasaran perak kini sangat tidak stabil. Walaupun pemicu kecil boleh menyebabkan kenaikan mendadak atau kejatuhan tiba-tiba. Jadi apa yang harus dilakukan pelabur sekarang? Ultima Markets menawarkan dua kesimpulan utama. Pertama, jangan anggap perak sebagai aset defensif. Kini, perak sebenarnya seperti kasino. Walaupun inventori ketat dan dinamik squeeze bulan penghantaran masih berperanan, bermakna harga boleh meningkat, kehilangan momentum akibat cukai menghapuskan katalis utama jangka pendek. Jika berlaku pembetulan, perak boleh jatuh lebih tajam berbanding emas. Jika anda risiko aversi atau tidak dapat menjejaki aliran modal, sebaiknya jauhi dalam jangka pendek atau anggap perak seperti membeli tiket loteri. Kedua, emas tetap merupakan mata wang keras sebenar. Berbanding turun naik perak yang ganas, logik emas jauh lebih jelas. Kenaikannya tidak didorong oleh kabar angin cukai sementara, tetapi oleh kebimbangan terhadap kredibiliti dolar Amerika Syarikat yang lemah, tekanan terhadap kebebasan Fed, dan risiko penutupan kerajaan pada 30 Januari. Emas mungkin diniagakan hampir pada paras tertinggi, tetapi ia jauh lebih tahan terhadap kejatuhan. Akhir sekali, untuk pedagang agresif, perhatikan platinum. Di Ultima Markets MT5, anda boleh mencari terus kod XPTUSD. Pada carta harian, platinum kini membentuk corak konsolidasi segitiga yang menyempit. Dinamik inventori platinum serupa dengan perak, dan pengeluar utamanya, Afrika Selatan dan Rusia, mempunyai hubungan yang lebih tegang dengan Amerika Syarikat. Ini meningkatkan kemungkinan gangguan masa depan, mungkin lebih besar daripada emas atau perak, walaupun ini adalah permainan untuk pemain mahir.
Kesimpulan, pada tahap makro, terdapat risiko penutupan kerajaan. Pada tahap mikro, terdapat bahaya modal institusi menarik diri. Jika anda mahukan keselamatan, pilih emas. Jika mahukan risiko tinggi, lihat perak. Tetapi jangan sesekali salah anggap nasib sebagai kemahiran. Volatiliti minggu ini dijangka tinggi, jadi pasangkan tali pinggang keredar anda. Ini Ultima Markets. Ikuti kami dan jumpa lagi.